Dia PAS masih tetap. Yang ini saya nak jelaskan, mungkin ada pihak yang melihat keadaan begini, tapi kami berdua, saya dengan Tan Sri Hadi in particular, dalam semua pertemuan yang terkini sekali lah dalam surat kita yang lepas, dia sendiri awal-awal lagi mengulangi bahawa Perikatan Nasional ni perlu kita pertahankan. Saya fikir kebijaksanaan itu pasti nyata, kerana kalau tidak begitu, PAS sudah ada sejarah lampau. Dia pergi Solo. Sejauh mana dia boleh pergi kalau dia pergi Solo? Kami baru lagi nak belajar pun. Kita tahu kalau kita pergi Solo gitu, mungkin nak dapat 10 adun KMP pun kita tak dapat. Sebab itu kita kata penting PN ni kita pertahankan at all cost. Dan saya nak nyatakan sekali, walaupun PAS ada sedikit banyak dia punya isu dia, Bersatu ada sikit, parti-parti lain pun mungkin parti-parti yang baru, tapi setakat hubungan kerja, working relationship kita dengan PAS terutama dan lain-lain itu tidak ada masalah apa-apa. Mesyuarat bersidang, baru dibuat keputusan dan macam-macam perkara yang telah pun kita laksanakan, termasuklah persiapan untuk pilihan raya ke program-program tertentu, itu masih berjalan lancar. Dan kalau nak pergi ke tahap satu lagi, level pertengahan di peringkat negeri, masih ada. Di peringkat bahagian, masih ada. Kerjasama di peringkat cawangan, masih ada. Jadi saya harap penjelasan saya ini boleh meyakinkan pada pemilih bahawa PN is there. Dan kita tidak akan berpecah hanya kerana ada sedikit sebanyak perbezaan. Tak bergeser pun. Maknanya kalau betul dia cakap tadi, pergeseran kita dengan PAS ni bulan berapa yang tu? Bulan 12. Kita dah dekat, brother, kita dekat dah 10 tahun dah. Ini masalah, kalau saya nak cerita pun boleh saya cerita sikit aja. Masalah berkaitan dengan masalah kepimpinan di negeri Perlis. Siapa pimpin? Menteri Besar daripada PAS. Tetapi ada masalah dan isu tertentu yang dihadapi oleh Menteri Besar dengan Kebawah Duri Tuanku, Raja Perlis. Sebenarnya kalau nak kirakan, kalau mana-mana negeri berhabang masalah, itu boleh diselesaikan dengan cara yang elok. Ada peraturan, ada perlembagaan dan sebagainya. Kami tak campur tangan. Waktu saya berada di luar negara, peristiwa itu berlaku bulan 12 apa, saya berada di luar negara, saya tak ada campur tangan. Dan disebabkan saya tak boleh nak komen, PAS punya menguruskan masalah sebegitu rupa, maka timbullah masalah. Jadi kami adalah komponen dalam kerajaan negeri. Kita ada 5 orang wakil rakyat. Ya, dia ikut saja apa kehendak yang itu dan berlakulah itu. Dan bila muktamad berlaku perkara itu dan nak diselesaikan, maka keputusan telah dibuat oleh Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis untuk menamakan seseorang. Entah macam mana ternamalah wakil rakyat kita, saudara Bakar Hamzah, ya, dilantik menjadi Menteri Besar. Kami tak rebut pasal nak jadi Menteri Besar ni, tak boleh kata tuanku patut nak jadi Menteri Besar, benda itu tak ada. Ataupun kita buat pergi lobby, tak ada. Saya ni dah lama berurus dengan soal sultan, itu bukan cara kita. Serah pada dia. Itu dia kata budi bicara. Dan dalam perlembagaan di negeri Perlis, itu hak mutlak Raja Perlis untuk memilih sesiapa saja. Kenapa pula saya nak dipersalahkan? Saya dah beritahu, dan bila saya jumpa Mursyidul Am, masa saya melawat ke Perlis itu menghadap tuanku, dia jemput saya datang ke sana makan malam. Saya menghadap Mursyidul Am dan berjumpa dengan juga pimpinan PAS negeri Perlis. Beritahu saya bahawa Tan Sri tak terlibat. Bersatu tak terlibat dalam soal ini. Memang pun kita tak terlibat. Dia tindakan disiplin ni adalah tugas yang berterusan. Ya, bukan makna parti kita ni bergolak aja. Dia tak bergolak, buat macam-macam perkara. Ini sejak dulu. Masa zaman Tun Mahathir buat begitu, ada orang pergi ikut ke sana dalam ikut peraturan perlembagaan kita. Kalau itu berlaku, mereka yang pergi ke sana tu dah seberang dia punya line, cross the line, dia terhenti keahliannya. Bukan dia pecat. Macam automatically dia punya membership tu elapse, habis.
Tetapi nak dibersihkan, kita tubuh jawatan kuasa untuk teliti balik, jangan kita buang tak tentu arah. Akhirnya kita putuskan hampir dekat 300 ke 288 orang dikeluarkan. Itu dah berlaku sebelum hal-hal sebegini. Dan ke depan saya tak nak ramalkan bahawa akan lagi ramai yang akan diambil tindakan. Tak eloklah. Tapi kalau ada peristiwa, perlakuan dan tindakan ahli baik di peringkat mana sekalipun yang dilihat bertentangan dengan perlembagaan, tak mengikut peraturan, menyalahi undang-undang parti, apalagi melanggar tata susila parti, maka kalau sekiranya ada laporan, maka lembaga disiplin bertindak di atas laporan. Lembaga disiplin tak boleh bertindak kalau tak ada laporan. You katalah si Anu ni buat itu tansi, ialah awak laporlah, dan lapor dia kena siasat. Ini cara sistem keadilan kita untuk menentukan tidak ada ahli kita yang teraniaya ataupun difnah dan lepas itu dia ambil tindakan buang dia dengan tidak ada sebab yang munasabah. Bagi saya yang penting parti, bukan diri saya. Sebab tu bila diambil tindakan tadi, kerana kita tahu kalau tidak ada suatu tindakan sebegitu drastik diambil, parti akan hancur lebur. Kalau parti hancur, saya dah tak penting, semua yang jadi ahli kita pun tak penting kan. Lepas tu kalah pilihan raya, tak guna lagi. So it is not about the person, it's about the party first. Ialah parti, saya adalah sebahagian daripada parti. Pasal saya berpegang jawatan saya yang terpenting sebagai presiden parti. Kalau you jadi presiden parti, lepas tu ahli buat sesuka hati, sana sini ngata, sana pergi sana mencaci, bercerca, you duduk diam, tak apalah dia cakap itu, begitu. Dan saya boleh bayangkan dengan dekat 50 tahun saya dalam politik, kalau saya biarkan perkara itu berlaku, tak lamalah. Lepas ni besok, you tanya mana lagi bersatu dah mati dah. Ubur, Nissan pun tak ada, pasal apa? Dia dah pecah belah, dia gaduh sama isteri. Tak saya biarkan. Sebagai pengasas, saya tak rela. Saya bercakap dalam mesyuarat majlis tinggi, walaupun saya seorang saja yang tinggal, saya akan pertahankan masalah. Itu pendirian saya lah. Bagi saya apa sebab? Yang bertanya. Dia susah agung, saya lantik. Nak kukuh macam lagi. Jadi bila sebelum kes ini timbul, kita dulu ada panggil the Gopeng Retreat. Gopeng Retreat ni ialah kita buat satu permukiman di mana semua ahli majlis tinggi hadir, bincang beberapa malam, 2 ke 3 malam. Dan akhir daripada itu sebelum pemilihan parti yang lepas, pihak pimpinan retreat yang ada itu buat keputusan serah pada saya. Dan si Presiden minta tolong bantu memainkan peranan untuk mencari formula pendamaian supaya tidak ada pertembungan atau pertandingan yang boleh menyebabkan perpecahan. Itu diberikan pada saya. Jadi sebab itu sebelum pemilihan yang lalu, saya panggil hampir semua ahli majlis tertinggi kalau nak tahu dan bincang dengan seorang macam mana ni supaya bila besok ada pemilihan parti kita nak elakkan pertembungan presiden lawan itu, ketimbalan lawan naik. Maklumlah di parti ini pun parti demokrasi, tapi ini elok kalau ada dibuat begitu untuk mengelakkan perpecahan dalam parti. Dan saya fikir itu pandangan yang wajar. Jadi saya mainkan peranan, panggil semua sekali, lepas tu saya begitu. Jadi antara perkara yang saya buat, cuba dengar, Datuk Faizal yang ada kat sini tadi adalah timbalan presiden dahulu. Dia ada antara pengasas bersama saya bila tubuh ke parti. Tetapi untuk bagi sedikit itu, minta Datuk Faizal Azumu turun setakuk daripada menjadi jawatan timbalan kepada naib. Apa tujuan? Untuk bagi ruang pada Datuk Hamzah si Usago naik ke tempat timbalan. Ya, timbalan. Dan lain-lain begitu susun, naib susun, termasuk si Usagong yang saya lantik itu. Ya. Kalau saya nak kata nak itu kelebihkan, saya mungkin boleh tahu Azmin ke atas ke? Kan? Itu caranya. Saya tidak buat begitu, tapi saya ikut cara yang difikirkan sesuai. Maka bila sampai pemilihan parti, proses pemilihan parti berjalan dengan lancar. Malahan semua dapat endorsement. Saya diminta bertanding lagi.
menang tak bertanding. Datuk Hamzah pun dinamakan menang tak bertanding. Yang lain tu semua bertanding dan menang juga kerana dinamakan oleh saya untuk menentukan supaya kedudukan parti kita kuat. Jadi soal kerana ada favor nak bagi pada itu, saya fikir tak ada. Tanggapan tu mungkin tanggapan, tapi realitinya tidak begitu. Pasal Datuk Seri Azmin, siapa pun tak tahu ataupun tahu, mempunyai pengalaman politik yang lama. Pernah memimpin parti waktu PKR dulu, de facto presiden sebagai Datuk Seri Anwar dalam penjara dulu. Lepas tu jadi menteri besar. Dia punya kedudukan tu agak kokoh dan kuat. Dan sekarang ni jadi Setiausaha Agong, menjalankan tugas. Saya tak lihat ada kelemahan-kelemahan. Dia datang pejabat 3 hari seminggu, buat kerja macam orang biasa. So it is okay. Jadi saya tak lihat ada kelebihan ataupun apa. Pasal bagi saya, layanan saya bagi semua adil. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Terima kasih lah. Saya fikir saya dah tua ni tak laku lagi. Tapi tak apa. Pasal banyak badan-badan penyelidik, think tank group, Merdeka Center, Institut Masa Depan Malaysia, research body lain, apa yang terkini, kawan saya seorang tu pun itu juga buat kajian ni berkala, bukan sekali. Dia buat berkala, dia tengok antara perkara yang lihat isi prestasi, popularity kan. Dia tengok tu. Dan bukan saya kata, mereka kata. Saya mengetuai daripada banyak puluhan senarai nama-nama yang ada situ sebagai antara yang paling popular. Saya tak tahu apa yang saya buat. Dulu waktu saya jadi Perdana Menteri memang popular, tapi tak jadi Perdana Menteri pun masih popular juga lagi. Orang panggil abah. Saya tak nak persoalkan, nak bincang soal tu, tapi maknanya mungkin kerana ramai rakyat jelata, khusus orang Melayu lihat, saya ada kemampuan, saya ada track record. Media pun tahu, yang duduk sebahagian ni orang lama kenal saya, yang lain muda-muda tak tahu saya. Saya dah media ni kat 50 tahun, bukan baru. Jadi dia tahu rekod saya, prestasi saya, terutama waktu saya pimpin negara. Ya, ialah orang kata itu dah lepas dah zaman COVID. Ya, zaman COVID. Tapi masih ada orang datang jumpa saya, thank you sir, because of you my business is still around. Because of you I survive. Macam-macam saya. Jadi saya fikir mungkin sedikit sebanyak itu mempengaruhi. Tapi tak apalah. Bagi saya mungkin mereka mesti menilai apa yang ada pemikiran saya, idea saya, kemampuan saya, baik dalam soal mentadbir, mengurus negara ataupun apa yang saya tak pernah ada pengalaman. Kan? Jadi minta maaf lah kalau mereka dah buat tafsiran itu. Saya ucap terima kasih kan? Ya, kalau tak disegerakan tindakan pembaikan ataupun pengukuhan, dia akan beri kesan. Saya sedar sangat. Baik di Melaka yang lebih awal, mungkin Johor ke, ataupun Sarawak dan atau PRU pun begitu juga. Sebab tu bila saja peristiwa yang baru ini berlaku dengan pemecatan beberapa orang tu keluar, atas arahan saya, naib presiden, saya kedua-dua yang ada tu, Datuk Radhi dan Datuk Reja, saya bagi dia tugas sebagai menjalankan tugas timbalan presiden, susunan baru. Bukan just naib saja, mana kerja dia besar lagi. Pasal kita tak ada pemangku timbalan. Yang ada saya pengurusi presiden parti. Lepas tu bersama dengan Setiausaha Agong dan beberapa ahli majlis tertinggi untuk perbetulkan kalau ada kelemahan-kelemahan yang berlaku sebabkan kesan daripada pemecatan tadi. Macam yang keluar, dia nak berhenti, ada isytihar bubar. Kita cek balik isytihar pasal-pasal bubar, tapi yang berhenti 2 orang aja. Media kata, oh sudah bubar. Saya kalau ada media yang ada data, beritahu saya berapa ribu yang sudah ikut Hamzah Zainuddin. Kita ada 700,000 ahli seluruh negara. Awal dulu 202 bahagian seluruh negara. Kemudian tu ada hampir 5,000 cawangan bersatu seluruh negara. Kita ada. Agaknya berapa persen daripada jumlah itu yang agak betul-betul ikut Hamzah. Maksud saya tadi, impak dan kesan tu ada, tapi tak sebesar yang dijangka. Tapi dalam politik ni, walaupun tak besar mana, dalam satu bahagian kita kena betulkan.
bahagian A ada sikit masalah, bahagian B ataupun negeri ada yang okey, ada yang agak terkurang. Lepas tu ada yang nak dibentuk semula dalam bentuk penajaan di sayap-sayap sama sekali. Sayap-sayap semua tiga-tiga sayap besar yang induk kita ni, baik Armada, Sri Kandi Muda, semua memberi sokongan padu pada saya. Itu sayap penting. Lepas tu negeri-negeri, kecuali 3 buah negeri kalau tak silap saya yang agak ada sikit masalah yang perlu kita perbetulkan. Yang lain tu ada kelemahan-kelemahan memang dulu pun, sebelum pilihan raya pun ada problem-problem, itu kita hadapi. Jadi tidaklah benar kalau ada setengah pihak menganggap bahawa Bersatu sudah tak berfungsi ataupun tak ada. Saya fikir masih berjalan seperti biasa. Bulan puasa banyak buat majlis iftar, buat apa semua macam biasa. Pasal yang lain-lain tu dia tak terkesan, di bawah dia tak terkesan. Tapi sedikit sebanyak di setengah-setengah tempat, wilayah tertentu tu ada kesan tidak berapa elok, kita perbaiki. Ini sudah ambil tindakan, dan saya 3 hari lepas Datuk Seri Azmin Sultan Agong maklumkan pasti kita dah duduk semua, dah panggil mesyuarat beberapa kali, dah selesai. Bila mesyuarat majlis tinggi kita 10 hari bulan yang akan datang, dia akan bentangkan laporan. Lepas tu mana pimpinan yang tertentu, kita akan serahkan watikah untuk melantik mereka menjalankan tugas masing-masing. Jadi mana tindakan tu cepat, pantas, hanya dalam tempoh sebulan ni, lebih kurang tak sampai sebulan kita perbetulkan semula. Ramai. Next in line Radhi Jidin, next in line Faizal Azumu, next in line Datuk Almin Ali, next in line Dr. Afifuddin, next in line Hilman, next in line siapa lagi. Maknanya kita, ialah parti-parti dia ada proses grooming siapa-siapa bakal-bakal yang ke depan. Ada yang agak sudah cukup matang, ada yang separuh matang, ada baru matang. Tahap tu ada. Dia kena melalui satu proses. Macam saya juga, 78 tahun dah, melalui dekat 50 tahun dalam politik. You kenal saya, mungkin saya masih muda, you lagi muda daripada saya, bawah sana. You have to go through that process. Saya fikir bukan saja parti kita, tengok parti-parti lain. Siapa tokoh-tokoh groom yang bakal? Ada. Kadang-kadang tak ada nama juga. Saya tak ada sebut. Saya duduk kan, orang kata Bersatu tak ada. Kalau saya dah tak ada, adalah orang akan ganti saya. Layak? Boleh. Nak jadi apa pun boleh. Saya tak sebut, nanti kan bergaduh pula kita sama kita. Tapi mana there will have to be. Sebab saya fikir tempoh masa akan tiba di mana pimpinan yang akan mengambil alih Bersatu adalah tokoh-tokoh yang jauh lagi muda daripada saya. Logik tak? Logik lah kan? Saya tak berhenti, saya akan tongkap langit sampai saya mati. Begitu? Tak, saya tidak. Saya tahu di mana saya berada. Tapi saya pertahankan kedudukan saya ini. Satu, parti buat keputusan lantik saya untuk terus kekal jadi presiden 3 tahun. Ada 2 tahun lagi. Kok tak setahun lagi saya kata sampai masa saya serah. Dan saya tidak nak orang kata ikut contoh setengah lain macam dia tak nak berhenti. Tapi sebelum pasal politik ni begini, tak semudah kata kalau kita nak bertindak. Berhenti sekarang, berhenti. Gitu. Dia punya cara, kita kena dah lengkapkan, buat persiapan, rumah kita ni dah cukup kuat, itu barulah kita. Saya akan sampai ke situ dalam tempoh yang tidak berapa lama lagi.